A. Allah. Y. Y. Ikut benda. Ni Y. Macam ni huruf Y. Tengok betul ke tidak huruf Y tu. Tengok. Boleh tengok betul ke tidak huruf Y. Pandai. Okey. Lagi. A. Sayang. A. Okey. G. Macam ni huruf G. Buat bulat. Tu ekor. Ekor. Tengok. Okey. Okey. Lepas tu cikgu. C. Jauh sikit. Jauh sikit. Dua kataan. C. Jauh sikit. C. C. C macam ni. U. Sekejap. Bagi tulis untuk cikgu. Okey. Lepas tu buat tanda seru. Masing. Tanda seru. Seru je macam ni. Sayang cikgu. Okey. Lepas tu tulis nama Hanan Sufi. Okey, Hanan. Okey, tulis Sufi pula. Tak apalah. Cikgu awak faham lah. Awak. Okey. Hanan Sufi. Okey, tulis sini Sufi pula. Sufi. S. Cepat. Jauh sikit. S. U. U macam ni. Lima macam. Ada. Okey, pandai. Ini kenapa pula ada titik pada A ni? F. I, cepat. I mana I? Lepas tu dah ada titik ada dia. Yeay. Alhamdulillah, tahniah berjaya. Walaupun macam ni. Tak apa, nanti cikgu abang cik pasti suka. Cucuk, abang cik cucuk lagi ke dalam. Pandai. Tu kad tu. Kad tu yang abang cik tu. Cucuk situ. Cucuk cepat. Abang cik fikirlah kat mana abang cik nak cucuk. Alright. Cantik. Ya, abang cik nak bagi siapa ni? Cikgu abang cik. Sayang cikgu abang cik. Ya, sayang. Ada pun sama. Ada pun sibuk buat hadiah cikgu dia. Ada lagi satu. Ada lagi dua sekolah. Satu sekolah. Oh, itu dah siap. Dah sama buat homework. Selamat pagi murid-murid.